semua, selamat kembali dalam YouTube channel Bintang Kecil. Okey, hari ni kita ada di episod kedua BK Kecoh Raya. Okey, so hari ni kita ada dengan siapa? Cuba perkenalkan diri anda. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Ashraf Han. 13 tahun. Asal dari KL. Hai, Assalamualaikum. Saya Andara. Umur saya 10 tahun. Asal dari Selangor. Yeay. So kita dah sambut Hari Raya, betul? Betul? Okey. Seronok tak raya? Seronok. Okey, korang Ashraf balik kampung mana? Kampung saya dekat Manjung, Perak. Manjung, Perak. Andara? Melaka, Bukit Beruang. Melaka. Okey. Best tak? Best. Best. Dapat banyak duit raya tak? Of course. Banyak gila. Banyak gila. Wah, okey. Hari ni kita punya game show. Kita nak tanya pasal soalan-soalan tentang raya. Korang tahu tak apa soalan-soalan pasal raya yang abang nak tanya ni? Korang rasa korang boleh jawab ke tak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Sampai jawapan. Betul Ya. Okey. So, kita mulakan sekarang. Okay. Kita punya soalan Raya. Soalan pertama. Bilakah Hari Raya Aidilfitri disambut dalam kalender Islam? Melaka ni. 1 Syawal. 1 Syawal. Betul! Tepuk-tepuk. Cepat. Oh, tak ada orang tepuk. Okey. So, ini soalan pasal makanan. Boleh? Boleh. Apa nama makanan tradisional yang diperbuat daripada beras dan dibalut dengan Lupa nama dia. daun kelapa? Lupa nama dia. Apa nama dia? Ketupat balas. Angkat tangan juga. 2, 3. Okey, Ashraf. Ketupat. Betul. Gelar ke situ. Lek. Korang suka makan ketupat? Suka? Ketupat tu selalu korang makan dengan apa? Rendang. Rendang. Rendang daging ke Dendeng. rendang ayam? Ayam. 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 Okey, pasal pakaian pula. Okey. Sekali isi. Apakah nama kain yang dipakai oleh lelaki bersama baju Melayu? Andara. Okey. Samping. Betul. Okay. Samping. Apalah. Okey. Apakah nama lampu tradisional yang sering dipasang di halaman rumah pada malam Hari Raya? Ashraf? Lampu liklap. Salah. Allah. Okey, Andara. Entahlah. Apa nama dia ni sampai sana? Okey, kita letak dekat depan. Okey, Ashraf? Pelita. Betul. Okey, Ashraf dapat markah lagi. Okey, nama amalan mengunjungi rumah saudara mara semasa Hari Raya. Dia mula dengan Z. Ulang balik Z. boleh? Zia. Ziarah. Ziarah. Dan ziarah Ziarah menziarahi. Betul. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kepada ibu bapa pada pagi Hari Raya? Okey, turun dulu. 1, 2, 3. Okey, Andara. Mohon maaf. Betul. Okey, ni soalan bagi abang mudah lah kan? Apakah nama kuih raya yang paling mudah dibuat sebab kerana hanya perlu disusun dan disalut dengan madu? Dikira dulu. Dulu. Ha? Ya, kuih Ada orang juga. Cornflakes madu. Okey, betul. Kenapa kita makan banyak masa Hari Raya walaupun baru habis puasa sebulan? Sebab nampak makanan tu sedap and then baru lepas habis puasa. Wow! Andara jawab betul. Sebab makanan tu nampak sedap, betul. Andara. Okey. So okey, soalan seterusnya. Apakah nama sejenis lemang
yang diperbuat daripada pulut hitam? Sejenis lemang kekoci. Salah. Sejenis lemang. Jangan. Sejenis lemang. Sejenis lemang yang dibalut. Yang diperbuat daripada pulut hitam. Pulut hitam betul ke kucing? Tengok pulut hitam. Ashraf tak tahu. Dia orang bagi jawapan. Okey, Tengok pulut hitam. Andara betul. Okey, sebenarnya jawapannya ada dekat soalan tau. Lemang yang dibuat daripada pulut hitam. Jawapan dia Lemang bulu hitam. betul. Okey, so itu sahaja kita punya apa orang kata Game. game kita, game raya kita untuk episod kedua kali ini. Korang semua seronok tak? Seronok. Seronok. Betul Ashraf? Betul. Seronok je. Okey, so kita nak tengok markah kita adalah 15.65. Okey, markah kita adalah Andara 15, Ashraf 6.5. So pemenang dia adalah Andara. Bagi 5 kat dia boleh? Ha? Apa? Bagi 5 kat dia boleh? Bagi 5 dekat dia. Kalau bagi 5 dekat dia berapa? 11.5. Bagi 5 kat Andara dia. berapa? Kalau tolak ni Andara 10. Andara kalah lah. Okey. Kalau bagi Baik hatinya. Ashraf menang kita punya episod kedua kali ini. Plot twist. Plot twist apa kan? Thank you. Okay, Thank you. so korang semua seronok tak tengok Seronok. Ashraf dengan Andara? Ashraf dengan Andara seronok kan? Seronok. Okay, korang nak datang lagi tak? Boleh. Untuk main game show kita ni? Boleh. Sangat-sangat nak. Sangat-sangat nak? Betul Okay. Jangan lupa subscribe Bintang Kecil. Bye. Komen.